PM lah tu. I don't know which one is it. It's praising itself the 3 PM. The only negara yang ada 3 PM kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari juga. Dia semenjak puasa ni dia tak tahu tengah hari ke petang. Kepada semua, tak perlu saya address lagi lah sahabat saya Syilami, pengacara yang saya sayangi, Dato' Katie datang khas dari Singapura, dari special program Singapura. Tapi dia datang purposely for this event lah. Terima kasih. And then Dato' Freddy, kalau tahun 90 dia cakap dulu dalam AGM, tanya dia siapa yang selalu banyak soal, saya. Antara soalan yang favourite saya dulu, tanya dia, Dato' kita susah buat MECP tu, kita yang cuba dapat lesen dulu. Betul tak? Jadi dia buat apa tu, bahagian, I think about 40% or 60% go to foreign. I ask him lah, kenapa susah banyak kalau dia nak dia, kau keluar duit dulu lah kan. Tapi it's part of members and ini cerita kelambu lah. Cerita kelambu, cerita dalam MECP. Dan 13 years lah dia been through with me ya. Until dia pun melepaskan delegasi dia kepada who is the food? Kacang. Okay. Itu Dato' Freddy. So alhamdulillah hari ini dia bersama dengan kami. Kedua-duanya adalah pemain utama lah industri, iaitu penyanyi, pemuzik, pencipta. Dan saya impress depan kita ni ada penggunanya. Saya rasa this is the first I think that pengguna really meet up with kami. So terima kasih kepada pengguna semua ni. Saya tak perlu address lagi ya. Saya nampak Cik Aizat Berkhotile pada. Okay, thank you. Dan saya dipahamkan Puan Hani, Cik Hani ada. Lagi ramai lagi yang telah diadres, saya tak payah repeat lah. Terima kasih. Cuma yang tak ada sini, 3 beradik tengah pun tak ada, siapa pun tak ada. Sepatutnya dia ada bersama supaya muzik menjadi majlis menjadi harmoni. So bila kita ada dalam muzik, kita ada melody, kita ada lyrics. This is user, this is kita creator. So dia suppose kan ada singer baru dia jadi with the music. So sepatutnya mereka ada. Sebab apa yang kita cuba nak harmonikan ialah situasi di mana biar fair to everybody lah. That's it, very simple. Semua orang beli barang, dia nak tahu apa yang dia bayar, betul kan? Orang beli barang kat online pun, kalau tengok tak puas hati, dia pergi ke tribunal kan. So to ensure every single cent that they pay dan every single cent that we receive is worth buying. That's the point. Thank you. Terlebih dahulu saya ingin menarik semua perhatian sebentar untuk kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah dan disedekahkan kepada almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub, iaitu mantan Menteri KPDN yang telah sebenarnya secara nak kata dia mulakan pun ada sebelum dia, tetapi tak seagresif dia. Beliau amat agresif, saya kagum. Bila ketika dia buat town hall tu, dia berapa jam sebab 3 hours, 4 hours dia masih ada di situ. Mari kita sama sedekahkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Amin. Dan seterusnya kami mengucapkan juga terima kasih biar pertama kali lah kepada Menteri yang baru kita, Datuk Amizan Ali, yang menambahkan lagi semangat kami untuk terus. Pertama sekali saya mewakili 3 PM tu